Setiawangsa, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Setiawangsa ingin turut sama berbahas tentang belanjawan 2026 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan baru-baru ini. Antara isu besar di negara kita sebelum ini ialah soal subsidi pukal, blanket subsidi dengan izin. Blanket subsidi ini mungkin ada relevan ketika negara kita mula-mula ada pembangunan ekonomi dan membina industri untuk menarik pelabur. Tetapi kita sudah tahu bahawa dia juga mempunyai satu kesan yang sebenarnya sangat regresif. Ya, subsidi pukal dia akan memberi manfaat lebih kepada sebenarnya orang yang kaya. Saya bagi contoh, kalau subsidi pukal semua orang dapat subsidi yang sama dalam elektrik, maka rumah yang ada 10 pendingin hawa, ada kolam renang akan dapat jumlah subsidi yang lebih daripada sebuah flat yang mungkin ada 1 atau 2 pendingin hawa ataupun rumah kampung yang tidak langsung tidak ada pendingin hawa. Jadi itu tentu satu benda yang tidak masuk akal. Sama juga ya, kalau petrol kita bagi subsidi pukal, orang yang pakai motor kapcai mereka akan menerima subsidi yang sedikit daripada jumlah yang diberikan berbanding mereka yang memakai SUV mewah dan sebagainya. Jadi antara tonggak yang telah berjaya dibuat, dasar ekonomi madani yang telah berjaya diperkenalkan oleh kerajaan ini ialah penyasaran subsidi. Dan untuk kita memberi tumpuan, ya, bukan hanya kepada golongan B40, malah M40 ya, dalam pemberian subsidi, tetapi memastikan dalam ayat Yang Amat Berhormat Tambun, golongan maha kaya itu kena memikul beban yang lebih dalam soal ekonomi. Kabinet Kerajaan Madani ini dibentuk pada 2 Disember 2022. Tepat 2 minggu kemudian, 16 Disember, Setiawangsa yang pada waktu itu memegang jawatan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC yang bertanggungjawab di atas tenaga, kita telah umumkan penyasaran subsidi yang diputuskan di Kabinet seiring dengan apa yang ingin dibawa oleh Perdana Menteri. Dan hasilnya pada tahun 2023, kerajaan telah menjimatkan 4 bilion ringgit daripada penyasaran subsidi elektrik. Pada masa yang sama kita melindungi 85% daripada isi rumah, maka hanya 15% isi rumah dengan penggunaan elektrik yang tertinggi yang terjejas. Pada masa yang sama, ya, dasar ini bukan hanya baik dari sudut ekonomi, malah ia juga menggalakkan penggunaan panel solar dan alat cekap tenaga dan sebagainya, ya, hasil daripada penyasaran subsidi. Pada 2024, kerajaan juga telah memperkenalkan penyasaran subsidi diesel yang dianggarkan memberikan penjimatan sebanyak 7 bilion ringgit kepada kerajaan. Justru Setiawangsa sedikit hairan ya, apabila membaca berita dan juga menonton ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dengan warga JPM semalam, di mana beliau menekankan tentang serangan terhadap beliau dan kerajaan dalam soal penyasaran subsidi elektrik, dan beliau menyebut bahawa ini adalah punca kekalahan calon-calon kerajaan perpaduan di beberapa tempat pada pilihan raya negeri 2023. Dan ini Tambun memberikan ataupun memulakan kisah ini untuk menerangkan mengapa kerajaan tidak memilih untuk ataupun mengapa kerajaan memilih untuk meneruskan pendekatan subsidi pukal untuk budi 95 walaupun dalam konteks yang berbeza dengan had, tidak membenarkan warga asing dan sebagainya. Itu memang langkah-langkah yang positif. Namun ya, yang Setiawangsa ingin tekankan ialah kita tahu bahawa pertama, kerajaan ada ruang fiskal yang sangat kecil. Kedua ialah sektor-sektor penting. Ya, bagi saya ini kita perlu wang pukal untuk semua, iaitu pendidikan dan juga kesihatan. Kita tahu ada banyak lagi keperluan, ya, termasuk di Setiawangsa sendiri yang sangat mendesak di institusi-institusi kerajaan. Jadi sekiranya Yang Amat Berhormat Tambun menyatakan bahawa beliau menerima cemohan dan kritikan, ini bagi saya ialah adat di dalam kita memperjuangkan reformasi, melakukan perubahan. Sebab sudah tentu ada orang yang tidak gembira, sudah tentu ada pihak berkepentingan yang tidak berpuas hati, sudah ada orang yang salah faham dan sebagainya. Dan sebab itu ya, kita pada waktu itu memutuskan keputusan-keputusan besar sebegini
untuk penyasaran subsidi dibuat pada 3 tahun pertama penggal kerajaan Madani, ya, supaya menuju termasuklah bermula dengan Belanjawan 2026, Belanjawan 2027, kita akan tidak perlu lagi melakukan penyasaran subsidi secara radikal, dan pada masa yang sama kerajaan juga ada ambil langkah-langkah lain, iaitu gaji minima telah dinaikkan, mekanisme gaji progresif dan juga menaikkan gaji sektor awam. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah kita risau di sebalik hiruk pikuk kekecohan pengenalan sistem baharu, penjimatan yang dianggarkan daripada Budi 95 ini hanyalah 2.5 sehingga 4 bilion ringgit setahun. Yang lebih bagi saya yang perlu kita kesalkan juga, ia juga regresif. Sebab sekiranya orang itu tidak ada kenderaan, ya, orang ramai, orang susah mungkin tidak ada kenderaan, dia menggunakan pengangkutan awam dan sebagainya, mereka tidak mendapat manfaat daripada polisi ini. Betul mereka dapat SARA, tapi orang maha kaya pun dapat SARA. Pada masa yang sama, ya, orang yang kaya juga dapat, yang pakai kereta, mereka juga menerima faedah daripada Budi 95. Jadi sebab yang saya nak tekankan di sini ialah kita terlepas peluang. Sebab Setiawangsa sedar, ya, belanjawan selepas ini kita tidak mahu lakukan perubahan-perubahan besar tersebut. Dan sepatutnya kita kena ubah supaya lebih banyak beban ditanggung dan dipikul oleh golongan maha kaya sebagaimana yang ditekankan atau diulang-ulang oleh Tambun ini dapat direalisasikan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Setiawangsa juga ingin menyentuh sedikit tentang rang undang-undang perubahan iklim negara. Sejak Yang Berhormat Puchong memegang jawatan sebagai Menteri Mestek pada 2019, idea ini telah diutarakan dan ia kemudian disebut juga oleh Yang Berhormat Kubang Krian selaku Menteri Kasar. Tapi realitinya sewaktu Setiawangsa mengambil alih NRECC pada hujung 2022, tidak ada draft yang disediakan. Tetapi hasil kerja penjawat awam yang komited, kita telah berjaya mengadakan satu libat urus yang meluas, melibatkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri di Semenanjung dan juga syarikat swasta dan pihak masyarakat sivil. Kita mengambil pendekatan yang sangat terbuka. Ya, bila ada yang tidak berpuas hati dengan libat urus, kita panjangkan lagi. Dan akhirnya draft RUU ini telah pun siap dan dibawa ke Kabinet. Dan kita juga di peringkat NRES, kita ada Advisory and Consultative Panel on Climate Change dengan izin yang melibatkan wakil daripada industri dan juga wakil daripada NGO, termasuk anak-anak muda yang terlibat secara aktif dalam menyiapkan Rupin. Dan pelaksanaan cukai karbon yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Belanjawan 2025 untuk bermula pada 2026 sangat memerlukan Rupin ini untuk wujud. Dan kita memerlukan Rupin ini sebagai satu tiang penting di dalam kerajaan berdepan dengan perubahan iklim. Dan tahun depan kita pula akan sediakan pelan adaptasi kebangsaan untuk perubahan iklim. Banyak industri, termasuklah industri besi dan keluli yang akan terjejas dengan cukai karbon juga menunggu hala tuju yang jelas daripada Rupin. Kelestarian adalah penting untuk kebajikan rakyat dan juga untuk pertumbuhan ekonomi negara. Saya yakin dasar kita yang bercita-cita tinggi dalam sudut dasar iklim telah membolehkan kita menarik banyak pelaburan yang masuk ke dalam negara kita. Malah kepengerusian ASEAN kita pada tahun ini pun bertemakan keterangkuman dan kemampanan, inclusivity and sustainability. Tidak ada masa sempurna untuk kita nak memperkenalkan sesuatu undang-undang yang rumit dan penting seperti Rupin. Tetapi sebagaimana kata penulis Perancis dengan izin, nothing is more powerful, Victor Hugo, nothing is more powerful than an idea whose time has come. Dan saya percaya, Setiawangsa percaya, Rupin ini perlu kita bawa sebab ia sebenarnya sudah siap. Dan kita boleh bawa ke Parlimen untuk dibahaskan supaya dia mampu untuk menjadi antara instrumen kita berdepan dengan perubahan iklim. Setiawangsa juga ingin menyentuh tentang pendekatan Malaysia di dalam rundingan perjanjian plastik global, Global Plastic Treaty, baru-baru ini, yang mana pendekatan Malaysia seolah-olah menolak keperluan untuk ada pun Global Plastic Treaty. Pendirian kita yang dimaklumkan kepada Setiawangsa termasuklah tidak mahu senarai global bahan kimia berbahaya untuk disingkirkan dengan alasan bahawa benda-benda ini sudah dikawal di bawah perundangan lain. Tapi kalau dah ada pun, apa salahnya untuk kita menyokong? Seterusnya,
tiada senarai global produk plastik untuk diharamkan, sedangkan di Malaysia kita sudah mulakan perbincangan tentang senarai problematic and avoidable plastics ini dengan izin, dan tiada elemen tentang kesihatan yang kita nak sokong. Sedangkan isu mikroplastik adalah isu besar yang sedang mendapat perhatian rakyat yang ramai. Ya, dan yang Malaysia setuju hanya untuk ada langkah nasional tanpa kita komit kepada Global Plastic Treaty. Dan rakyat semakin prihatin terhadap soal pencemaran plastik, bukan hanya kepada kesihatan tapi juga kepada alam sekitar. Dan pada masa yang sama, pihak industri sebenarnya mahu Global Plastic Treaty ini supaya ada satu piawai yang sejagat. Supaya mereka tak nak datang Malaysia undang-undang lain, Singapura undang-undang lain dan sebagainya. Mereka nak kalau boleh satu dunia tetapkan, mudah untuk pengeluar-pengeluar produk makanan, minuman, kesihatan dan sebagainya yang menggunakan banyak plastik ini supaya mereka dapat mengurangkan plastik dan mengambil pendekatan yang lebih lestari. Sebab itu pendekatan nasional saja tidak mencukupi. Setiawangsa setuju pendekatan awal oleh Kesatuan Eropah dan banyak negara Afrika yang memperjuangkan Global Plastic Treaty ini agak terlalu idealistik. Tetapi mereka telah mula mengendorkan pendirian mereka. Dan ini sepatutnya disahut oleh Malaysia. Beza dengan Indonesia, Filipina dan Thailand dan juga Singapura yang memberikan input secara aktif. Malaysia tidak memberi apa-apa submission di bawah mesyuarat terbaru Intergovernmental Negotiating Committee 5.2 untuk Global Plastic Treaty. Jadi Setiawangsa berharap bahawa Malaysia, saya setuju kita ada industri plastik dan juga minyak dan gas yang besar, tetapi itu tidak bermakna kita boleh ada pendekatan yang lebih ke depan dan berani dalam soal plastik. Setiawangsa ingin menamatkan dengan soal ibu kota. Dalam sidang parlimen yang lepas, Jawatankuasa Khas kira-kira PAC telah membentangkan penyata isu pembangunan tanah di Kuala Lumpur yang mendapati bahawa kuasa di DBKL tertumpu kepada Datuk Bandar. Dan di DBKL mereka ada lembaga penasihat. Nama dia pun dah jelas dan terang. Lembaga penasihat. Datuk Bandar is all powerful dengan izin. PAC telah mencadangkan pelantikan ahli majlis. Ini bukan benda yang luar biasa, councillors, sebagaimana yang ada di semua PBT lain di seluruh negara. Di mana Datuk Bandar is first among equals dengan izin, dengan ahli-ahli majlis yang lain dan kuasa dibuat ataupun di-exercise secara kolektif, bukan di tangan Datuk Bandar seorang. Ini biasa termasuklah Perdana Menteri dengan Kabinet dan Menteri Besar dengan Exco dan sebagainya. Sebab di BKL ini, belanjawan dia tahun 2025 ialah 2.8 bilion ringgit. Sikit lagi dengan Selangor, belanjawan negeri Selangor. Dan lebih daripada negeri Johor. Tetapi kedua-dua ni dia ada sistem check and balance, ada sistem legislatif untuk mengawal proses tersebut. Tetapi di BKL tidak wujud, sedangkan inilah ibu kota kita. Jadi Setiawangsa merasakan untuk pelantikan ahli majlis pun kita boleh buat pilihan raya. Dan kalau yang sering mewar-warkan tentang soal perkauman dan sebagainya, saya boleh katakan anda sebenarnya terlupa hari ini statistik menyebut 47.7% daripada warga kota terdiri daripada masyarakat Bumiputera. Mereka sudah merupakan kelompok yang terbesar. 41.6% orang Cina dan 10% ialah masyarakat India. Jadi sebenarnya saya tak bercakap tentang tempat lain, tapi saya merasakan Kuala Lumpur yang mana pengundi saya hanya ada satu undi. Dan di mana wakil-wakil rakyat kena buat kerja daripada tengok kucing, jaga lokang sampailah soal pertahanan dan security nasional, kita perlu ada satu kerajaan tempatan yang representatif di Kuala Lumpur. Dan memandangkan ada 1 minit, tadi pun kita sebut tentang ada kes terbaru di sekolah, pembunuhan ataupun kematian, ada buli sebelum ini, rogol dan sebagainya. Ini tidak boleh kita pandang ringan, Tuan Yang Di-Pertua. Ibu bapa, guru-guru, pelajar mahukan sekolah ini betul-betul selamat. Reka bentuk sekolah misalnya, boleh dibuat. Ada cadangan, ada seorang arkitek dia mencadangkan, bilik guru jangan buat setempat, pecahkan supaya lebih dekat dengan pelajar misalnya. Kena ada pantauan terhadap kawasan blind spot yang menjadi lubuk kepada gejala-gejala yang negatif berlaku dan sebagainya. Dan kita perlu dasar-dasar yang lebih tegas. Acap kali respons kita bila ada masalah, kita hanya pindahkan guru tersebut misalnya. But that is not solving the problem, that is exporting and transferring the problem dengan izin.
kita perlu ada dasar yang lebih jelas. Kita perlu juga melihat isu ini dengan lebih meluas. Soal kesihatan mental, jurang kemiskinan, kelemahan prestasi pelajar lelaki sama ada dari aspek akademik dan sosial dan pelbagai lagi. Ya, tak cukup kita nak selesaikan masalah ini dengan laungan kami anti-buli. Setiausaha sedia menyokong Belanjawan 2026.